bersamaku. Pulau-pulau dipenuhi laut biru, langit menyempu puncak gunung Kinabalu. Indahnya kamu, oh Kinabalu. Sahabatku, hai teman Maria mataiku, lama danauku di air kinawaku, negeri di bawah bayu. Selamat datang di jelajah kita Maidin Jatujana Sangat Sabah bagi tahun 2026. Kita dah kira 2 tahun kita sama dengan Maidin. Ini muka lokasi kedua pada tahun ini. Apa yang nampak pada hari ini, kita menaja dalam 1,000 packs makan berpuasa kepada komuniti di Sandakan. Kita juga faham Maidin mempunyai objektif yang memberikan kembali kepada komuniti, dan Cadbury juga melalui di belakang Cadbury iaitu Generosity, di mana kita nak reach out to orang ramai yang boleh melalui program ni. Kalau buat seorang-seorang benda ni tak boleh, kita kena bersama-sama berkolaborasi, dan Maidin juga mempunyai objektif yang sama, di mana kita bersama-sama lah berkolaborasi untuk program ini. Jelajah Iftar Maidin bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berbuka puasa kepada seluruh muslimin dan muslimat ya. Pada hari ini saya menghadiri program bersama dengan pihak Maidin dan teman-teman kita juga bersama dengan Cadbury ya, di mana program hari ini adalah satu program yang begitu terbaik, adalah program yang dulu pertama kalinya diadakan bersama warga Sandakan, dan saya merasakan program ini adalah program mendekati masyarakat terutamanya yang kurang berkemampuan ya, di mana program ini adalah satu program yang memberikan satu nilai kebersamaan ya, kesepaduan dan nilai kasih sayang bersama dengan pihak penganjur pada hari ini. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah satu bulan yang penuh barakah, penuh keindahan untuk menyatukan segenap lapisan masyarakat. Begitu juga dengan agensi-agensi yang terlibat juga turut sama menyertai dan menyumbang kepada pihak penganjur, pihak Maidin, pihak Cadbury yang begitu bertukus-lumus menjayakan program pada hari ini, di mana pada hari ini juga sebentar tadi saya baru juga memberi goodies coklat kepada kita punya anak-anak pengunjung-pengunjung kita yang berbuka puasa sebentar tadi ya. Alhamdulillah. Maidin mengadakan berbuka puasa untuk semua warga di sini. Terima kasih. Ini pertama kali Maidin mengadakan iftar. Best, seronok. Rasa bersyukur dan sangat gembira lah. Tidak pernah join mana-mana buka puasa, ini first time. Dapat berbuka ramai-ramai dekat Sandakan. Terima kasih juga kepada yang menyumbang ya, Cadbury, FNN yang kami dapat sebagai yang mengikuti program pada petang ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak.